Jadi hang pun kena kemahkanlah kerja di Kedah tu sebagai penolong jurulatih di pasukan bawah 23 tahun. Macam mana keadaan di sana? Gaji dapat tak? Sampai hari ni tak dapat lagi. Berapa lama tu? Saya rasa dah 11 bulan. 11? 11 bulan. 11 bulan tanpa gaji Irwan. Irwan pun mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai isteri, mempunyai komitmen. 11 bulan tu is no joke. Macam mana berbincang dengan pihak pengurusan untuk terus berbakti? Saya pun tak pernah ada pengalaman yang lama ini gaji tak dapat kan. Apa-apa pun saya rasa mental kena strong lah. Saya rasa bukan Kedah saja yang tak bayar gaji tu. Banyak pasukan. Betul cakap kita ada family. Tapi kita adjust lah. Sebenarnya benda tu bukan kerja saya. Kerja saya ni mengajar. Saya duduk di padang mengajar pemain. Bab-bab gaji ni pengurusan lah yang kena fikirkan benda tu. Ada bincang dengan pihak pengurusan macam mana nak selesaikan masalah ni? Tan Sri ada beritahu. Tan Sri ada datang jumpa. Ya, Tan Sri ada beritahu yang dia cuba untuk dapatkan, dan dia pun tak sangka benda ni nak jadi. I think everyone is being extremely polite here, tapi pada saya perkara ni yang pertama sekali tidak sepatutnya berlaku. Ini menunjukkan bahawa you boleh cakap lah bola sepak ni sukan paling popular di Malaysia dan sebagainya, tapi fakta dan kenyataan dan realitinya ialah memang pengurusan kosong, zero. Kita mengharapkan ada kesudahan yang baik dan ada penyelesaian yang terbaik. Kita kena hadap lah semua ni. Untuk kita nak capai kejayaan bukan mudah.